Setuju tak awak kata perempuan memang tak kerti bawa motor kelas? Untuk yang tak kerti bawa motor kelas, hari ni awak nak ajar cara bawa motor Reset Winner ni. Senang First, kunci kena dekat. Remote kena dekat dengan koma. Kalau tak, memang tak boleh start lah motor. Pasal dia keyless. Nak start dia mudah je. Koma tekan bawah ni dah ada button. Tekan sekali. Pulas 2 kali. Meter dia dah menyala. Meter dah menyala, boleh tekan starter. Starter dekat bawah ni. Dah boleh start dah. So, macam mana nak jalan? Macam mana nak main kelas dia? Okay. Kelas mesti dekat belah kiri. Okay. Alright. Gear dekat bawah. Kalau nak gear ke depan, awal-awal sebelum jalan, kena tekan. Bila dah start jalan, nak tukar gear ke depan, kena congkek. So, kau tarik kelas dulu sampai habis. Nak masuk gear, memang kena tarik kelas. Tarik sampai habis kelas, pijak dia akan merenjuk sikit. Okay. So, ini bila kau tarik kelas, pulas dia tak jalan tau. So, lepas kelas pelan-pelan, dia macam merenjuk jalan sikit. Dah macam dia berjalan sikit tu, kau dah boleh terus pulas throttle. Gear tak payah oscillate dah. Lepas, okay, pulas throttle. Dah jalan. Nak tukar gear, tarik kelas, congkek, lepas pelan-pelan kelas, pulas. Mudah kan? Dia orang begitu je. Yang penting kau kena imbangkan badan. Kena kontrol badan kau. Tidak memang pisah. So kalau kau dapat belajar, jangan lupa like, share dan komen. Bye-bye.